Tetap kena tunggu global set punya spek. Mungkin korang ada nampak lah kan FYP korang sebelum launch ni dekat Malaysia, Oppo Reno 15. Okay, korang ada nampak dia punya unboxing, korang ada nampak dia punya spek. Tapi apa yang korang perlu tahu, akan ada masa spek Malaysia dengan spek Malaysia dengan China punya ada berbeza. Ada masanya sama. Okay, sebagai contoh saya bagi Oppo A6 Pro. Dekat Malaysia dengan China ada je Oppo A6 Pro. Cuma reka bentuk, design dan juga dia punya spek berbeza. Kalau nak reka bentuk design yang sama, namanya lain sikit. Okey, dekat China A6. Kalau nak dibandingkan dengan A6 Pro dekat Malaysia. Saya bagi lagi satu contoh lah kan. Vivo V60 Lite. Dekat Malaysia ada V60 ataupun V series. Dekat China, kalau korang tengok dekat dia punya website, dia ada S30. Reka bentuk yang sama, cumanya nama dan juga spek berbeza. Tapi untuk flagship phone, dia lain cerita lah. Kebanyakannya sama. China, Malaysia, global set. So, itu sajalah saya nak bagi tahu. Kalau korang ada nampak model-model yang terkini, macam tadi Oppo Reno 15, lalu dekat FYP ada unboxing, korang ada nampak rumors, leaks untuk dia punya spek, korang jangan jump into conclusion just yet. Okay, korang nak kena tengok juga global set punya spek. Alright? So itu sajalah guys. Korang pun boleh komen. Dan macam biasa, like, share, follow. Oh yeah.